点回来。如果迟的话，我不用煮。还不知道啦。如果城市里的东西全部搞定，我就回来啦，可能会迟一点啊。阿金起身了没有？你嘞，不是在楼上冲凉哦？做什么？他也要去？没有了，只是想跟他说，那在店铺后面的那个老牙的脚踏车啊，如果他要，叫他拿去了，因为昨天晚上他向我要嘛。好了，不说了，我先走了。Pak sudah keluar ke pekan kah? Sudah. Itu you bangun melambat. Pergi minum di dapur. Mak dah sediakan sarapan. Alah, saya ada perkara nak cakap dengan Papa ni. Kenapa Mak tak kecukan saya tadi? Alah, pasal basikal yang kamu minta tu kah? Ada, Papa pernah beritahu Mama tadi. Kata dia, kalau nak ambil basikal tu, ambillah. Ya, betul ke Papa cakap macam tu? Habis, kau ingat Mama buat lawak dengan kau? Siapa yang betul? Ye, kau dapat basikal lagi, Pak. Alah, Bu. Jalan kaki pun apa salahnya? Bukan kita nak menanjakan sangat. Jalan kaki kampung juga. Yelah, dekat pun. Kau nak restand, dah super. Apa lah kau ni, Kim? Jalan tak tengok depan ke? Ada mata guna dengan cara yang betul. Sorry lah, Bu. Aku nak cepat. Nasib baik tak kuat. Kalau tak tadi sama-sama kita masuk ward ICU. Ah, di mana berada ni? Aduh, kita aksiden ke, Bu? Ni lah, apek ni langkah kita. Apalah, Kim? Macam mana lah kau bawa kereta? Bila pula aku bawa kereta? Alah, tak sampailah 100 km kan? Memanglah tak ada sampai, Sob. Aku ingat dalam 2 kilometer ada lah. Tapi kalau jalan penat juga, Sob. Habis tu, kalau tak pergi, macam mana kita nak beli layang-layang? Alah, kau kan cara buat layang-layang, Sob. Buat apa nak beli? Buang duit saja. Duit untuk beli layang-layang tu, kau bagi sama aku. Boleh aku beli aiskrim? Iya, banyak macam muka kau. Daripada aku kasih duit kat kau tu, baik aku beli Amanah Saham Bumi Putra. 80 sen mau beli saham kau, Sob. Beli garam boleh lah. Makcik, Usop ada? Oh, Akin. Usop ada ke atas tu. Tengah sembang dengan Sim tu. Tak apalah benda yang dibincangkan dari tadi. Tak habis-habis. Tak apalah, Makcik. Dia kena orang aja yang nak jumpa dia. Woi, ni apa hal pagi-pagi datang rumah aku ni? Amboi, sedapnya bahasa kamu, Sob. Alah, gurau lah, Mak. Hakim, Dul, Abu, apa halnya ni? Selalunya kalau orang datang pagi macam ni, mesti ada projek baik ni, betul tak? Mestilah, Sob. Kau dengar mesti gembira lah cerita ni. Apa beritanya? Atuk kau masuk jail ke? Sob, apa kena budak ni? Cakap tu dia pelapik sikit. Main sedap mulut dia aja. Alah, gurau lah, Mak. Gurau pun dia berpada-pada. Mak dengar lagi sekali, Mak cili mulut tu karang. Hahaha. Marah dia lagi, Makcik. Biasa ni dia ni. Kau diamlah. Weh, nak pergi mana? Aku pun nak ikutlah. Tunggulah, bawalah aku bersama, woi. Jangan pergi mandi sungai musim hujan-hujan ni. Air sungai tu dalam tu, dengar, Sob. Yalah. Betul ke bapak kau hadiahkan basikal tu kat kau, Kim? Aku minta lah. Lagipun dia tak pakai basikal tu. Baik betul bapak kau ya, Kim. Aku rasa lama-lama nanti kedai ni pun dia kasihkan kau. Masa tu kita pun tumpang lah, Sob ya. Mari kita pergi tengok basikal tu. Pukul sini lah, oi. Patutlah pun bapak kau kasih dengan senang hati. Dah tak rubuh basikal lah.
Ini dah masuk kategori besi buruk ni, Kim. Kalau jual, kilo 18 sen. Hahaha. Boleh buat toko tiruan. Ini satu yang aku marah dengan kau orang ni. Tak kasih sokongan moral langsung. Nak bagi sokongan moral macam mana, Kim? Aku tengok basikal kau tu, rasa sayu pula hati aku. Basikal tu boleh dibaik pelit lah. Kita boleh baiki semula. Aku tahulah, Kim. Relax lah. Aku gurau saja, okey? Kita kongsi sama-sama baiki basikal tu, Banyak nak kena ganti tu. Kayak dia, kata dia, lampu. Mau 8 juta ringgit belanja ni. Alah, kita kongsilah berlima. Sekarang semua orang balik rumah. Ambil duit. Tapi aku tak ada duit macam mana? Kalau tak ada duit, bawalah cek ke, money order ke, apa-apa ke. Berapa juta lah agaknya duit aku dalam tin ni. Tu dia, nampak dah. Sob, Sob, apa kamu buat dalam bilik tu? Senyap aja. Keluarkan duit tabung lah, nak repair basikal. Ai, baik benar pula kamu. Selalunya abang buding kamu aja yang menjaga basikal tu. Apa ni yang rosak, Sob? Banyak, Kak Tia. Lampu, tayar, rantai. Pendek kata, sebahagian dari basikal tu kena ganti peralatannya. Banyak belanja tu, Sob. Kenapa tak minta ke Abah aja? Tak pun biar aja abang buding kamu tu aja repair. Dia yang selalu gunakan basikal tu. Tak apalah, Kak Tia. Lagipun bukan usut seorang aja. Dul, Abu, Akif dan Sim pun keluar duit juga. Suka hati kau lah, Sob. Kak Tia, tutup pintu tu. Nanti abang buding masuk pula. Nak pinjam duit aja kerjanya tu. Oi, Budin. Apa benda yang kamu kelentongkan si Usop dengan kawan-kawannya tu? Sampai terpakat-pakat dia orang nak tolong repair basikal kamu tu pula. Repair apa benda pula, Kak Tia? Basikal aku tu bukannya ada rosak apa pun. Habis tu, yang si Usop sibuk menjaga tabung tu, apa hal? Iya ke? Apa hal pula dia orang sibuk nak jaga basikal aku ni? Ni dah kira lawak antarabangsa ni, Kak Tia. Alah, si Usop dengan kawan-kawannya nak tolong repair basikal tu. Nak belikan spare part baru. Apa pula mimpinya si Usop tu? Itulah yang jadi kemuskilan saya tu, Abah. Ni tengah nak cuba carilah ni apa motif atau muslihatnya ni. Entah dia nak meminjam basikal kamu tu agaknya. Dia berbaik-baik dah dengan kamu. Beri jiwa lah katakan. Tak adanya Kiahoy. Apa kejadahnya pula budak Usop tu nak meminjam basikal. Naik basikal pun tak reti. Takkan nak sorong aja keliling kampung ni. Apa kerja pula? Kau curi duit kat kedai kau, Hakim. Banyaknya. Aku ada RM10 aja, ha? Aku ada RM10 aja, Hakim. Duit tabung yang aku kumpul sejak 3 bulan lepas. Cukup lah tu. Basikal ni aku yang punya. Biarlah aku yang keluar duit lebih. Tengok ni. Duit aku RM30. Campur duit kau dan Abu. Kita... Campur ada Usop dan Sing lagi nanti. Tentu cukup, Kim. Yalah, Kim. Kalau Usop tambah RM1,000, Sing tambah RM1,000 lagi. Kita dah ada RM2,050 dah. Kalau dah banyak itu, kita beli motosikal aja, Bu. Lagi baik. Tak pun, kita beli bas. Boleh naik ramai-ramai. Boleh sewa kapal lagi. Tak pun, buat bas ekspres ke? Nah, duit aku RM3.60 tau. Banyak tu aja, Sob. Apa benda lah yang kita boleh beli dengan duit sebanyak tu? Kau jangan. Ini beli majalah Ujang cukup ni, Dul. Hantar, Sob. Tapi dengan syarat kau kena buat kerja lebih sikit dari kita orang, tahu? Okey, biar aku sorong basikal ni sampai kedai tu. Woi, Tuan Sing. Woi, mana kau orang mau pergi, ha?
Kedai basikal lah. Buat tanya pula. Kau pergi mana tadi? Orang tunggu punya lah lama. Nak mengelak Aku tak ada duit lah, Sob. Sorry lah. Aku bukan sengaja. Betul-betul tak ada punya. Dah. Tak ada duit, tak sah join kita orang. Pergi tolong bapak kau jaga lembu lagi baik. Tanya, tak ada duit, tak ada hati pula nak jawab bini awak kita kan, Sob kan? Dah. Pedulikan dia. Jom kita pergi. Sing tu, tiap kali kita ada projek yang mengeluarkan duit sikit, mesti dia nak mengelak. Abang, ini kedai basikal ke? Habis? Kau ingat apa? Restoran seafood? Tolong betulkan basikal kita orang, boleh? Mana? Basikal ni? Oi. Macam-macam nak kena buat ni, Sob. Alah, kita orang bayarlah. Memanglah kena bayar. Habis kau ingat free. Tapi abang boleh bagi diskaun lah kalau kau tolong sampaikan salam abang kat kakak kau yang cun tu. Kenapa dia orang memandang hina kepada aku? Oh, sungguh kejam. Apakah salahku diperlakukan sebegini rupa? Apakah kerana sebuah basikal buruk aku disisihkan? Apakah basikal itu lebih mulia dari aku? Woi, turun! Cik, Velo! Hei, Velo! Kau mau bunuh aku punya anak lembu kah? Tak ada peri kebinatangan langsung lah ini orang. Woi, jangan lari lah! Hahaha. Aku mau jadi kobra pun mau cemburu kah? Abang, macam mana dengan basikal kami? Dah siap ke? Dah siap dah. Tu tengok tu. Abang bikin baik punya. Semua peralatan yang rosak abang dah ganti. Saya lah, Pak. Salah kena sawit. Tulama. Macam baru. Dah boleh ambil ke bang? Hai, dah siap. Apa lagi? Ambil lah. Takkan nak tinggal kat sini pula. Kang abang tu jual, Kang. Bayar abang RM20 sudahlah. Sebab banyak barang-barang yang abang ganti tu, abang guna spare part second hand yang lama-lama punya. Okay, abang sedekah je lah tu. Dah. Jom kita bawa basikal ni. Biar aku yang bawa. Sebab aku ketua. Korang ikut kat belakang. Relax lah, Sob. Kau ni baru bayar RM3 lebih. Dah lebih-lebih pula. Aku rasa ada yang belum beres ni. Apa lagi, Bu? Aku tahu. Kita perlu cat basikal ni supaya lebih terselah keunggulannya. Betul tak, Bu? Ha. Kalau dah dicat, tentu nampak macam baru. Okey, Kim. Ni kau beli cat. Kau cakap aja. Bagilah duit. Bayar basikal tadi kan RM20 saja. Dul bagi RM10, Abu kasih RM10. Dah cukup dah. Kan banyak lagi balance tu. Aku kasih tadi RM3.60. Dah berapa dah? Aku tahulah. Tapi aku tak nak gunakan semua duit itu. Kita jimatlah sikit. Kita buat apa yang perlu aja. Jadi aku boleh kurangkan duit tu dan Abu seorang RM5. Kalau macam tu, aku pun nak bayar separuh aja. Kau kena pulangkan duit aku lagi RM1. Mana boleh, Sob? Kau bayar cuma RM3 lebih aja. Habis? Tak adil lah macam ni. Abu dengan Dul bayar separuh aja. Dia orang bayar separuh pun RM5, Sob. Engkau bayar penuh baru RM3.60. Aku tak kira. Kalau tak, aku tak nak tolong kau cat basikal ni. Tak kisahlah. Sebab aku pun memang tak nak beri cat. Kau tak boleh paksa sebab aku pemegang saham terbesar. Ayah, apa ni gaduh-gaduh ni? Bawa aku tenanglah. Takkan pasal nak cat basikal pun sampai belaga-laga kepala. Entah. Lihat, Sob. Kau ni norak sangat dah. Tujuan kita cuma nak baiki basikal ni supaya boleh digunakan. Bukannya nak buat perhiasan. Jadi tak cantik pun tak apa. Asal boleh jalan. Masuk kan? Lagipun basikal tu Hakim punya. Dia berhak kat atas basikal tu. Takkan kita nak mencabut hak asasi manusia pula.
Kau bercakap macam pemimpin PDD lah, Dul. Dah lah. Yang kali aja lah kita cap basikal tu. Sekarang itu nak buat. Aslah tahun depan pun kita dapat naik basikal kapuk ni. Sob, mes ni. Ni abang kasih kau orang satu tempat ni. Ambil ni, tak usah bergaduh-gaduh lagi. Terima kasih. Best lah abang ni. Kalau abang jadi calon untuk pilihan raya akan datang, kita orang mesti undi abang punya lah. Tak adalah sampai ke situ. Abang kasih ikhlas je tu. Kesian tengok kau orang berbalah-balah pasal basikal tu. Okey lah bang. Terima kasih bang. Okey. Sob, kirim salam kat engkau ya. Saya tak payah cat ke Sob? Bu, kau jangan merepek lah. Kang aku cat gigi kau tu sekarang. Kau tak nampak tengah sibuk nak buat kerja ni? Bu, mari sini Bu. Aku nak tunjuk kau satu benda. Apa benda ya tu? Tu nak mengelak lah tu. Nak cari alasan lari dari giliran mengecap basikal ni Bukanlah Sob. Tu kalau semak tu aku nampak si Belu duk tendap-tendap. Tak buat apa entah. Abu, kau pergilah segar dia. Mesti ini peluang keemasan ni. Bukan selalu boleh dapat. Ayo, mana itu Sing? Dia cari aku lagi kah? Tak ada kah? Wah, gigit dia! Amma! Apa kau ni Belu? Main komik-komik dengan siapa? Dah Abu. Kalau aku pesan tadi, terung kau aku kerjakan tau. Tadi, Sing kerja aku tadi pasal aku nak naik lembu dia. Marah betul dia. Kau pun satulah Belu. Tak ada kerja lain ke kau nak buat? Daripada kerjakan anak lembu Sing tu, baik kau join kita orang main basikal. Oi, jomlah main. Apa tunggu lagi? Tunggu cat kering dulu lah, Sob. Tak nanti habis baju sebab kita kena cat. Mantap. Kalau kena cat pun, kita boleh cuci balik, tak? Okey Sob, dia lah bawa kita orang jalan-jalan keliling kampung ni. Aku mana tahu bawa basikal. Kau lah bawa, aku jadi pemonceng boleh lah. Aku lagi tak tahu. Abu ini boleh. Dulu aku pernah tengok dia bawa basikal kat tengah laman rumah dia. Itu basikal adik aku lah. Tayar dia 3. Basikal tayar 2 aku tak berhati. Ngok dan kau Nasim. Payahlah macam ni. Kita dah keluar duit, dah usah payah cat. Betulkan basikal ni, last tak boleh naik. Sing. Tu aku rasa yang paling berpotensi sekali dalam tugas ini. Okey, jom kita ajak dia. Tapi tadi kan kita dah halau dia Sob. Tentu dia kecati dengan kita. Mau ke dia? Alah, biasalah. Kita buat aja bukan selamba. Macam tak ada apa yang berlaku antara dia dengan kita. Sing, sahabatku, tunggulah dulu. Abang Sing. Janganlah pergi Sing. Ampunilah salah dan silap kami. Oi. Apa ni? Apa kena korang ni? Kita orang nak ajak kau main basikal sama-sama lah Sing. Okey. Aku tahu kau orang satu orang pun tak reti bawa basikal. Itu pasal lah kau ajak aku. Aku sudah lama lah baca korang punya trik. Okeylah. Mana basikal tu? Bukan bawa. Ajar korang lagi. Apa macam mau tunggang itu basikal? Itu dia. Okey Sing, kau bawa kita orang pusing satu kampung. Basikal ni besar, boleh naik ramai-ramai ni. Woi Sing, sabarlah. Takkan nak sorong kau. Ya, satu lipat mau di situ. Juara di tanda dia Sing. Kejar terus. Dia pintas kau sebelah sana, alright? Aku nak Sing. Dia ingat dia boleh lepas Alamak, dia terbang pula. Ui, takkan nak pernah kot. Marilah kejar, marilah. Bangun Sob, bangun. Kita mesti dapat kembali basikal tu. Mari kita kejar dia. Hei, aku rasa korang sudah pun pernah kejar aku dari tadi ya. Okey, apa kata aku pula kejar korang? Alamak,
dia nak langgar kita. Jangan Aku ingat sini tidak akal lah, Sob. Aku rasa baik. Kita langgar dia. Tak, kita lari. Apa saya ada orang pulang lagi? Siapa ni? Dul, lari Dul. Jangan berdiri kat situ. Bahaya, cepat selamatkan diri. Bahaya? Kenapa lah tadi kata nak tangkap Sing? Apa mau tangkap aku? Marilah tangkap, marilah. Kita tengok siapa tangkap siapa. Woi, kita mau pecah. Janganlah satu bulan. Nanti senang je lah kita lebih pecah. Ya, kita mau pecah. Alamak. Ayo, jangan pada laku. Alamak, Sing lah. Mati ke? Jomlah. Jom kita cek lubang hidung dia. Ada keluar nafas lagi tak? Tangan dia lembik lah. Tapi urat nadi dia berdenyut lagi ni. Bahaya ke macam tu, Sob? Kalau orang jatuh macam tu, kalau otak dia bergegar, boleh lumpuh tau. Tanta dah koma dah. Senyap aja ni ha. Tak bergerak langsung dari tadi. Cuba kau cek lubang hidung dia. Tanta dah tak bernafas kot. Woi. Banyak celupar lah mulut kau orang. Buat aku suspend saja. Hidup lagi rupanya kau ni Apa lah Sing? Nak menyamar, nak takut kau orang tapi tak kuat semangat. Tak tahan diuji apa dah kau ni? Kau cuba lagi Sing. Sudahlah korang. Tak ada guna punya kawan. Aku boleh tolong bapak aku jaga lembu lagi baiklah. Woi. Tu yang nak bawa basikal tu sekali. Apa hal pula tu? Tak adalah. Aku gurau sajalah. Mari aku bawa korang keliling dunia lah naik basikal ni. Marilah. Okey, sekarang kita mau pergi mana? Aku nak pergi New York lah. Aku nak pergi Hong Kong. Aku nak pergi Baghdad lah. Mari Dan, ayo. Ni Usop, kau mau pergi mana? Aku tak nak pergi mana-mana. Tapi kau bawa aja aku sampai aku rasa nak berhenti. Baru kau berhenti. Ayo, matilah aku.